lampu bilik tidur anda tidak menarik, lampunya malap dan tidak mempunyai pelbagai fungsi, jangan risau. Di sini kami bawakan khas produk ciptaan kami, iaitu cermin jam lampu LED yang dilengkapi dengan desain lebih estetik dan juga mempunyai fungsi-fungsi yang lebih berguna dan juga moden. Seterusnya, bahagian penyelesaian masalah. Cermin jam lampu LED hadir sebagai penyelesaian berguna untuk keperluan harian anda. Ia bukan sekadar cermin biasa. Ia direka untuk menjadi jam digital moden dengan paparan masa yang jelas, fungsi penggera serta pencahayaan LED yang menarik. Selain itu, The Business Model Canvas, cermin jam lampu LED. Pertama sekali, Key Partners, pembekal komponen LED dan elektronik, pengilang casing plastik atau logam, rakan logistik, influencer teknologi atau gaya hidup untuk promosi. Platform e-dagang seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop. Selain itu, Key Activity, reka bentuk dan pengeluaran cermin jam, pengurusan rantaian bekalan, pemasaran digital dan penjenamaan, khidmat pelanggan dan sokongan teknikal. Key Resource, model permulaan untuk prototype dan inventory, pasukan reka bentuk dan kejuruteraan produk, akaun rasmi platform e-dagang, peralatan promosi. Seterusnya, Customer Relationship, sokongan pelanggan melalui media sosial dan email, jaminan produk dan polisi permulangan, tindak balas pantas terhadap pertanyaan dan aduan, pembangunan komuniti pengguna melalui media sosial. Selain itu, Customer Segment, remaja dan dewasa muda yang berumur 18 hingga 35 tahun, penggemar dekorasi bilik dan rumah moden, pembeli hadiah bajet sederhana, pengguna media sosial yang mengikuti trend viral, channel Shopee, Lazada, TikTok Shop. Selain itu, laman web rasmi jika ada, kedai elektrik atau barangan rumah fizikal, promosi melalui TikTok, Instagram dan Facebook. Dan selain itu seperti Shopee ke. Okay. Seterusnya, cost structure, kos bahan mentah seperti LED, casing, papan litar, kos penghilangan dan pembungkusan, kos penghantaran dan logistik, kos pemasaran dan iklan digital. Akhir sekali, revenue stream, jualan terus produk di platform e-dagang, jualan borong kepada kedai barangan rumah, pakej bundle atau promosi sempena musim perayaan, penjualan aksesori tambahan seperti penyambung atau pelekat dinding. Seterusnya ialah tawaran nilai, iaitu paparan masa digital. Mudah dibaca walaupun dari jauh, sesuai diletakkan di bilik tidur, ruang tamu atau pejabat. Kemudian fungsi penggera pula ialah membantu anda bangun tepat pada masanya. Seterusnya ialah lampu LED pelbagai warna memberi pencahayaan lembut, boleh digunakan sebagai lampu malam atau pencahayaan suasana di dalam rumah. Seterusnya ialah reka bentuk cermin yang elegan, boleh digunakan sebagai cermin sodekan dan sesuai sebagai hiasan dinding moden. Yang terakhir sekali ialah dikuasakan oleh USB atau bateri, fleksibel dan mudah dibawa ke mana-mana. Okey, bagi segmen pelanggan pula, golongan yang berumur 13 hingga 17 tahun seperti pelajar universiti, pelajar sekolah yang lebih menyukai barangan yang moden dan ringkas. Manakala 18 hingga 35 tahun, golongan dewasa seperti pekerja pejabat yang kebiasaannya mencari produk yang pelbagai fungsi yang dapat menjimatkan ruang dan menarik dari segi rekaan dan sesuai dengan tema dekorasi moden. Seterusnya, untuk bahagian saluran. Untuk dari segi pemasaran ataupun yang lebih difahami sebagai marketing, kami melakukan pemasaran kami di laman sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Untuk penjualan kami pula, kami membuka beg kuning di TikTok Shop serta juga Lazada dan juga Shopee. Seterusnya, hubungan pelanggan. Kami memberi tumpuan kepada hubungan yang bersifat peribadi dan mesra melalui komunikasi yang pantas dan responsis,
Khidmat pelanggan disediakan melalui pelbagai saluran seperti mesej di platform e-dagang, media sosial dan aplikasi WhatsApp bagi memudahkan pengguna berhubung secara langsung. Kedua, pemberian jaminan waranti serta diskaun untuk pembelian semula serta pemberitahuan promosi dan produk baru melalui email atau mesej. Kami juga menggalakkan maklum balas daripada pelanggan untuk menambah baik produk dari semasa ke semasa. Berikut adalah aktiviti utama yang menjadi tulang belakang kepada perniagaan kami. Pertama, kami mereka bentuk produk bukan sahaja menarik dan moden tetapi juga praktikal untuk kegunaan harian pelanggan. Kami percaya rekaan yang baik akan memberi pengalaman pengguna yang lebih baik. Seterusnya, kami menjalankan pembangunan dan pengujian produk bagi memastikan kualiti sentiasa berada pada tahap tertinggi sebelum dipasarkan. Kami juga sangat teliti dalam memilih pembekal komponen. Hanya yang berkualiti dan boleh dipercayai akan dipilih bagi menjamin kelancaran pengeluaran. Dalam aspek pemasaran pula, kami menggunakan pelbagai strategi digital dan fizikal untuk memastikan produk kami sampai kepada pelanggan sasaran dengan berkesan. Akhir sekali, proses jualan kami diuruskan secara sistematik dan profesional, dari tempahan hingga ke penghantaran. Dengan struktur ini, kami yakin dapat memberikan nilai terbaik kepada pelanggan dan mengembangkan perniagaan dengan lebih berjaya. Seterusnya, sumber utama. Dalam penghasilan produk cermin jam lampu LED, sumber fizikal merupakan keperluan asas yang penting. Ini termasuk komponen elektronik seperti modul LED, paparan jam digital, papan litar, kabel dan adapter kuasa. Antara bahan mentah seperti cermin, kaca, plastik atau kayu turut digunakan untuk membentuk rangka dan struktur produk. Peralatan seperti alat pematerian, pemotong dan peralatan pengujian juga diperlukan untuk menyokong proses pemasangan dan kawalan kualiti. Dan sumber manusia juga memainkan peranan yang besar dalam memastikan kelancaran operasi. Jurutera elektronik diperlukan untuk mereka bentuk sistem dalaman, manakala mereka bentuk produk bertanggungjawab dalam menghasilkan reka bentuk luaran yang menarik dan praktikal. Platform jualan atas talian, akaun media sosial serta perisian reka bentuk seperti Auto CAD dan Adobe Illustrator turut menjadi aset digital utama. Right, next, rakan kongsi utama. Pembekal komponen elektronik seperti modal LED, papan litar dan dam digital yang menjadi asas kepada fungsi utama produk ini. Selain itu, penghasilan produk ini juga perlu bekerjasama dengan pembekal yang menyediakan bahan mentah seperti cermin, kaca dan bahan pembalut untuk memastikan kualiti fizikal produk memenuhi piawaian pengguna. Pihak pengilang luar juga dilibatkan dalam proses pemasangan dan pengujian akhir produk bagi menjamin ketepatan dan ketahanan. Selain itu, berganding bahu dengan mereka produk tempatan yang berpengalaman dalam menghasilkan rekaan yang moden dan menarik minat pengguna masa kini. Seterusnya, bekerjasama dengan pegiat media sosial dan influencer dalam bidang teknologi dan dekorasi rumah untuk memperluaskan jangkauan pasaran melalui promosi digital. Seterusnya, antara kos struktur yang terkandung adalah kos sumber bahan mentah, kos buruh, kos pembungkusan, kos pengeluaran, kos pengiklanan di sosial media iaitu yuran platform e-dagang dan juga kos pentadbiran. Untuk aliran pendapatan pula, bayaran dalam iklan, tawaran combo dan voucher potongan harga, program insentif dan sokongan bahan pemasaran, dan akhir sekali, pilihan pembelian borong. Akhir sekali adalah AWAS. Bulan kami membelanjakan sebanyak RM25,000 bagi penghasilan produk ini. Daripada RM25,000 itu, 60% dibahagikan bagi bahan dan aset, iaitu sebanyak RM6,250. 15% bahagi kos lain-lain, iaitu sebanyak RM3,750. Dan akhir sekali adalah pemasaran. Di bahagian pemasaran, kami membelanjakan sebanyak RM15,000 bersamaan 25%. Itu sahaja dari kumpulan saya. Sekian, terima kasih.